Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa nak perap daging ya. Kisar bawang putih dalam 3 biji ya. Buah air sedikit. Masuk 2 sudu makan. Serbuk lada hitam ya. 1 sudu makan. Kicap kipas udang tu agak-agak gelap saja ya. Jangan gelap sangat pula. Sedikit garam sebab tadi dah letak kicap kan. 1 sudu kecil serbuk perasa. 1 sudu makan gula ya. Tadi opah dah letak minyak setengah cawan ya. Minyak masak. Gaul sebati. Tapi tak dirakam. Diperap lah 1 malam ke. Opah perap 1 jam setengah ya. Sementara tu opah buat sos dia. Sos cili, lepas tu opah letak sambal belacan je. Tu saja. Maniskan sedikit, letak gula. Dirasa dulu ya. Daging pun dah boleh nak dibakar. Daging tu dipotong nipis ya. Kita letak dalam periuk tu banyak pun tak apa. Tapi kena rajin lah gaul-gaul dia. Balik-balikkan ya. Supaya dia sama rata masak. Masak dia tak perlu lama ya. Agak-agak 5-6 minit je tu lah. Nanti kalau terlebih masak, nanti daging tu liat pula. Air perapan tu tak payah dibakar ya. Dah nampak hitam-hitam sikit, berkilat sikit. Kira okey lah tu kan. Kicap jangan banyak sangat ya, nanti hitam sangat. Kalau kita masukkan air perapan tu, nanti lambat masak daging tu. Nanti daging bertambah liat. Dah pun siap ya. Boleh dimakan dengan sos tadi tu ya. Dengan nasi pun boleh makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye. Selamat mencuba.